Fiz, carikan rumah bawah 500,000 dekat Senai nak full renovation. Kuish kau ni macam-macam je order dengan aku Tapi jangan risau, apa yang kau nak aku ada kat belakang aku ni. Jom kita review, let's go. Okey, inilah rumah yang bawah 500,000. Dah full reno babe. Untuk review macam biasa, kita start dengan bahagian car porch dia. Kalau tengok dekat sini memang nampak agak luas. Boleh letak satu biji kereta kat dalam. Dekat belah tepi juga ada ruang untuk letak motor juga. So dekat sini tak ada masalah isu parking dekat sini. Kereta bahagian luar, jom kita masuk dalam. Masuk je ruang tamu, tengok ruang tamu dia memang agak luas dan terang. Memang sesuai untuk family yang berkumpul time raya kan. Memang kena Okey, ini adalah keluasan ruang tamu dia. Okey, kita bergerak ke dining area pula. Dekat sini pula boleh letak satu set meja makan. Okey, depan dining area ni ada bilik pertama, area bawah. Bilik pertama ni nak jadikan untuk bilik tetamu ataupun nak jadikan mini office pun memang agak nice. Okey, ini adalah keluasan bilik pertama dia. Okey, ini pula bahagian dapur dia. Memang lengkap dengan tabletop yang agak moden. Dapur ni nampak luas sebab dah extend tau guys. Ruang dapur ni cukup selesa untuk memasak tanpa rasa sempit. Okey, ini pula toilet belah bawah pula. Dah siap juga fully renovation guys. Okey, sebelah toilet dia pula ada tempat laundering area. Memang cukup luas untuk letak mesin basuh pun tak ada masalah guys. Cerita bahagian bawah, jom kita naik atas. Naik dekat atas, kita sampai ke master bedroom dia. Bilik ni memang sangat luas dan lighting dia agak terang. Okey, ini adalah keluasan master bedroom dia. Okey, ini adalah bilik ketiga dia. Dengan sizing yang macam gini, sesuai untuk jadikan bilik study untuk anak-anak. Okey, ini adalah keluasan bilik dia. Okey, ini adalah bilik keempat dia. Dengan sizing yang nampak agak luas, boleh jadikan bilik ni untuk anak-anak. Okey, ini adalah keluasan bilik dia. Okey, ini pula toilet yang bahagian atas. Toilet yang berkongsi dengan 3 penghuni bilik atas yang mencari rumah di Taman Mesra Saling, freehold, non bumi, 4 bilik, 2 bilik air dan full renovation. Kalau kau berminat, boleh tekan link dekat bio. Apa? Ciao.